Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Asmawati, Guru Besar SK Bumbung 5, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh warga sekolah, para guru, staf, murid-murid serta ibu bapa yang dihormati. Sempena Aidilfitri ini, marilah kita terus mengeratkan silaturahim, memupuk nilai kasih sayang serta saling memaafkan antara satu sama lain. Akhir kata, selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin dari seluruh warga kerja SK Bumbung 5. Kami, Gentleman SKB5 mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri, Maaf zahir dan batin. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Siapa kami sapu, Hukum kami potong, sekolah kami jaga. Selamat Hari Raya. maaf zahir dan batin. Kami warga SK Bumbung 5 mengucapkan